untuk mengenal pasti perbezaan tersebut. Macam Mira je. Pergi dekat Mira lah. Mira, awak buat apa kat situ? Dia tengah study kimia bab 6 yang cikgu suruh tu. Oh, saya bersama kita study kimia bab 6. Macam tu, jomlah kita study sama. Jom. Dik, awak faham tak tentang pelajaran kimia bab 6, asid dan alkali ni? Faham? Kenapa awak tanya Mira? Saya masih tak faham lagi lah apa itu asid dan alkali. Serta, bagaimana untuk mengenal pasti perbezaan tersebut? Okey, saya boleh terangkan. Saya bagi awak contoh lemon dan baking soda. Lemon bersifat asid dan baking soda bersifat alkali. Asid ialah bahan kimia yang mempunyai nilai pH kurang daripada 7. Manakala alkali pula ialah bahan kimia yang boleh larut di dalam air dan mempunyai nilai pH lebih daripada 7. Soalannya, memang ni kita hendak mengenal pasti perbezaan ini tanpa menggunakan peralatan makmal yang mahal dan kertas litmus tu. Okey, sebentar lagi saya akan tunjukkan awak bagaimana untuk kita mengenal pasti perbezaan tersebut dengan menggunakan kobis ungu. Kejap. Saya lupa nak bagi tahu awak. Saya bawa rakan saya hari ini untuk membantu kita menjalankan eksperimen kobis ungu. Siapa dia? Jom. A few moments later. Okey Mira, kalau Mira nak tahu, barang-barang kat depan ini mempunyai sifat kimia yang berbeza. Dengan menggunakan kobis ungu, kita boleh menentukan barang-barang tersebut sama ada alkali ataupun asid. Okey, Mira nampak tak perubahan warna? Bahan-bahan kita semua dekat depan ni. Nampak, tapi kenapa air cuka dengan air lemon ni bertukar menjadi warna merah jambu? Kerana air cuka dengan air lemon ni mempunyai nilai pH 1 hingga 6 yang merupakan asid. Kalau sabun, air sulin dan air gula pula, kenapa jadi warna ungu? Kalau sabun, air suling dan air gula bertukar menjadi warna ungu kerana mempunyai nilai pH 7 dan merupakan sifat kimia yang neutral. Okey, kalau yang terakhir ni, kenapa dia bertukar jadi warna hijau? Bagi yang terakhir sekali, iaitu sebab penaik, dia menjadi warna hijau kerana nilai pH dia ialah 8 hingga 14 yang menunjukkan sifat kimianya ialah alkali. Okey, itu saja video daripada kami. Sekian, terima kasih. Bye!